function sayang apa? Sayang buat apa? Function saya hari ni banyak gila kerja saya guys. Saya patahkan sink. Saya patahkan sink, pipe sink. Tu pipe sink baru. Jaga diri jangan hancurkan rumah ni. Nanti saya gantung kat kipas. Tu pedang babah daripada Sarawak. Tiba Tiba. Tidak akan terjadi sama sekali dalam family ni insya-Allah sebab saya jaga. Sebelah Papa duduk sebelah. Oh, dekat dah. Papa duduk sebelah. Awak rekod saya ke awak rekod bontot saya? Masa kalau macam ni, kepal. Okay, so hari ni hari raya yang ke-5 guys. So kita orang pakai putih. Dan malam ni kenapa ramai malam ni? Riaz, kenapa ramai kat rumah malam ni? Sebab kita nak buat BBQ dengan family. Yeay! Lagi sekali kita simpan kotak ni sebagai kenangan. Walau hujan, so kita akan main bunga api. Malam ni insya-Allah kita akan cuba habiskan bunga api yang ada. Dan yang specialnya, yang specialnya guys, Mak Long bawa biskut raya khas untuk saya. Ini dia. Special sangat lah ni. Special. Sebab kenapa saya jatuh cinta dengan biskut Arab? Kalau orang luar dipanggil biskut suji Dari kecil lagi saya duk buat tolong Mak Long apa semua. Jadi hari ni saya dapat rasa guys, biskut Arab daripada Mak Long. Wow. Ni nanti awak besar awak tengok balik tau video ni. Kira Mak Long. Bismillah. Dia siap saya letik lagi untuk saya. Riaz, biskut Arab Riaz. Kita tengok Riaz adakah Riaz minat ikut daddy ke dok. Altair. Yes, you want this? Bismillah. Oh, tengok. Selalunya kita tengok biskut suji dan biskut Arab dia warna-warni kan. Tapi yang saya minat ni warna putih gini. Bismillah. Dia cair dalam yang maklum punya ni, dia specialnya cair dalam mulut. Tak tak? Dia cair. Sedap gila. Dia macam liman Oman childhood balik lah. Thank you Maklum. Selamat Hari Raya Maklum. Special ni guys, biskut Arab. Nak try dia. Kau duduk kau duduk dari suap. Minat juga biskut Arab. Tengok sikit joget Noel. 3 bahan je? Penggandum, butter, nanti apa? Butter, apa tu? Minyak sapi QBB. minyak sapi QBB. Dan butter, sapi QBB, gandum. Gandum. Minyak sapi QBB, butter, gandum. Juga bau gelekkan atas Gula. gula castor. Gula castor nampak. Itu rahsia Maklum, sedap gila. Tak rahsia dah lah. Tak apa. Air tangan Maklum yang penting. Dia masuk tu dia hancur terus dalam mulut. Kalau macam sekarang ni kena gigit hancur. Maklum punya dia special. So, I love it. Okay, so malam ni kita akan buat BBQ dengan family. Kentutlah. Alright, so ini ruang kita akan main game, spend time, tengok Netflix and chill. Kita tengok kat dapur Umi tengah buat air Umi. Air apa Umi? Umi apa buka Umi? Umi buat air oren guys. Air oren Umi the best in the world. Okay? Air Teo the best. Oh yeah. Teo Beng Umi The best in the world. Opia. Tu Alti Umi. Alti. Tak ada siapa boleh lawan Teo Beng. Nak Teo Beng ke? Tak apa buat dulu ni. Teo Beng nanti kita buat pula. Okay? Dan ini bahagian dapur guys. Bahagian dapur kita ada para chef kita. Ni department untuk chef. Mari kita tengok. Head chef siapa? Papa mana ni? Papa head chef. Angah. Head chef kita mana ni Angah? Ni bukan chef, orang ni tester. Tester. Okay, so kita akan buat sate. Kita buat sate sendiri tau. Kita baru potong ayam tadi. Kita buat ni. Lidi. Okay. Dan kita ada juga bihun. Ni Umi masak ni. Bihun ni Umi masak dengan baba. Tester kita cakap sedap. So kita ada pencicah ni. Pencicah klasik punya. Dan ini dia. Perapan ayam bakar. Daging bakar. Ke kambing bakar. Kambing bakar. Yo mu ni. Apa? Santai. Ni apa ni? Pakai outfit apa awak pakai hari ni? Tak ada apron jadi kita gunakan sarung baba. Pakai sarung baba jadi apron itu dia. Basuh tangan. Sekejap. Okay, so ini dia black pepper. Ni Angah buat. Angah punya black pepper
Sedap gila, tak ada kaunter. Papa punya. Papa punya juga? Okey, bau punya betul-betul. Baunya pun sedap juga. Nampak kita buat sate. Department sate Fatih. Nampak? Dia bawa sate. Fresh kita buat guys, khas untuk malam ni family kita kumpul. Sayang function sayang apa? Sayang buat apa? Function saya hari ni banyak gila kerja saya guys. Saya patahkan sink. Saya patahkan sink, pipe sink, tu pipe sink baru. Ya. Saya tahu saya buka air pump dia patah. Lepas tu saya punya switch water heater pun rosak. Nampak? Dia rosak. Tak boleh nak tutup on. So kita buka balik. Okey. Budak-budak jaga diri jangan hancurkan rumah ni. Nanti saya gantung kat kipas. Okey. Jadi guys, tu pedang babah daripada Sarawak. Tiba Tiba. So maksudnya saya hanya menyusahkan awak diri nak apa? saya ke? Tak. So maksudnya saya hanya menyusahkan. Saya bukan menyusahkan. Saya merosakkan segala benda dalam rumah ni. Saya tadi sapu rumah. Saya yang sapu, time saya yang tidur, saya buat semua kerja-kerja berat. Oh, bila masa pula saya tidur. Nampak? Kita dah clearkan kereta kita. Okey, tempat barbecue kita. Ya, jom. Ini tour untuk korang Raya Day 5. Ni buat apa kereta ni? Saya sejukkan enjin bay. Masuk angin. Dan ini insyaAllah kita akan berkumpul di sini. Kita akan main mercun apa semua, segala mercun atau bunga api. Ini tempat nak on, okey. Saya tak nak ada dance mengarut, minta duit raya gitu-gitu, okey. Tidak akan terjadi sama sekali dalam family ni insyaAllah sebab saya jaga. Okey, so itu dia untuk malam ni. So yang dah sampai, Papa duduk sebelah ya? Papa duduk sebelah. Oh, dekat sana. Papa duduk sebelah. Okey. Mak Ulum baru sampai. InsyaAllah kita tunggu lagi yang lain. Okey. Siapa lagi yang lain? Cousin-cousin yang lain. Awak ni nama macam sangat. Okay guys, thank you so much yang menonton. Oh by the way, ramai yang puji saya, mantap Datuk ada video hari-hari. Big clap juga to my editor. Dia tak nak cuti raya guys. Kemar editor saya deserve an award the best editor untuk talent sebab dia nak cuti raya. Saya akan ambil lah sehari je. First day raya. Okay, so dia okey lah, dia cuti. Kalau tak dia tak nak cuti. Dia nak cari duit, dia nak beli motor katanya untuk study. Sebab susah nak bergerak. Okey, insya-Allah semoga kita doakan Kemar ni mudah urusan dia sebab dia mudahkan urusan saya dan korang juga dapat menonton video-video saya di saat hari raya guys. Hari di mana orang tak buat video tapi saya berjaya buat. Alhamdulillah. Kalau tak ada saya, Kemar ada duit, tak ada buat video. So saya pun kena rajin demi orang lain dan rezeki kita ada rezeki orang lain juga. Okey. Jadi, jom kita nantikan untuk video malam ni. Stay tune. Yang tunggu yang lain sampai. Jadi korang boleh ambil nasi sekarang guys. Thank you juga untuk saya sebab duk pusing-pusing sampai dia pening dah. Pening pun cantik dah yang. Oh cantik lah ni. Betul. Dah. Jom kita naik atas. Aduh. Kita nak alih meja bagi orang senang duduk. Ni bapa buat sendiri meja ni. Ni kayu. Jangan jatuh kamera tak aku gantung kipas lah aku. Okey, kayu ni daripada kebun kita sendiri. Macam mana lulus tak? Awak rekod saya ke awak rekod bontot saya? Saya tak nampak muka. Nampak? Saya tak tahulah. Ini memang saya tunjuk kamera woman kita. Bukan kamera woman lah, kamera girl. Nampak? 4 orang. Tapi tak tahulah dia rekod apa. Belakang kereta nak reverse. Biasalah, budak-budak kan. Awak suka ke masuk TV? Awak nak masuk TV ke? Oh. Alright, jom. Ada kereta lagi siapa? Adakah tok ayah kita siapa? Okay, kita punya kamera tengah berlatih untuk pegang. Nampak muka? Nampak? Okey, bagus. Terbaik. Okey. Hoi, tok ayah. Sini pula. Bergerak. Kalau saya bergerak, awak kena... Bagi. Alah. Bagi Amar. Make sure... Kalau saya bergerak, awak kena ikut. Tok ayah kita siapa? Alhamdulillah. Gitu kau saya kena gerak. Wow, terima kasih ayah siapa? Jangan bubuk. Aku kena ikut saya. Jangan bubuk kamera, okey. Mana pandai gerakkan tak nampak muka. Nampak tak muka saya? Ayah naik atas tak? Naik atas ke tak? Alhamdulillah. Terima kasih ayah siapa? Tunjuk juga ayah. Tunjuk ayah juga. Tunjuk ayah pula. Okey, jom ayah. Boleh tak ayah? Boleh. Terima kasih ayah sebab siapa? Ya, thank you sayang. Wow. Orang sebelah dah mulakan perang guys. Woi. Sini Mak.
Thank you. Okay, so kita kena ambil bukhor sebagai penghalau nyamuk at the same time. Dan bauan nabawi, insya-Allah. Kentut daripada tadi lagi si Amar ni. Kentut lah Amar. Nak kentut. Kentut. Okay, kita pun tengok belah sini. Sini dekat. Best dong saya ada cameraman. Saya enjoy gila buat konten kalau ada cameraman. Jadi Baba tengah belit-belit untuk pemanggang kita. Rancak dia orang, rancak dia orang. Kita dah habis dah bakar, kita 2 kotak sahaja je tinggal. Bawa je. Okey, mantap. Kita akan sambung kejap lagi. Okay, ni kita punya bukhor. Letak dekat tu ayah. Baru tak ada nyamuk-nyamuk sikit insya-Allah. Ayah, saya letak bukhor Baru tak ada nyamuk-nyamuk sikit. Ayah boleh kau ni? Ni, saya letak sini je lah. Pintu ni tak boleh buka ke pintu? Nak gimana? Awak nak gimana ni? Saya suka kena budak-budak. Sebab zaman saya budak, orang kena saya. Allah, apa dia kejap pula ni? Dia kejap. Nak gimana? Masuk tubik. Oh, ingatlah panjang dalam budak. Tekir ke? Lama dah tak buka, tak dekat je. Ada apa nak baju semua. Tahu patah pula harga. So sana boleh. Okey. Belum tak barbecue lagi, Baba penat dah. Okey. Bawa kan dia Baba? Apa tekan dah ni? Okey guys, nampak baju putih ni tahulah jadi macam mana sekejap lagi. Kita settlekan ayam dulu. Ayam ni ada 2 perapan. Satu ayam madu, satu lagi ayam single. Nampak? Ayam madu, ayam single. Sedap. Api pun dah terbakar dah. Thank you Abang Nazri. Thank you Kim. Meje, Papa thank you Pak. Thank you. Papa melihat. Jaga mata, jaga hati. Papa. Nak cari mana orang bakar pakai baju putih, rajin semak. Tak ada jumpa lain. Pasal mah ya ada dah. Ala-ala sekarang Kelantan makin famous kat TikTok sekarang raya ni. Fine shit kat Kelantan. Nanti kita akan sweat lah. Hakim tak apa sebab dia jadi cameraman dah. Bagus Hakim. Papa dia suka pakai baju putih. Dia suka beli baju putih. Tapi setiap kali dia pakai baju putih, balik tak jadi warna putih. Papa ni, ini kita boleh nampak Papa ni dia tak pembersih. Sebab dia pakai baju putih balik-balik kotor, kan? Tak kotor memang. Gitu lah saya kata. Betul. Tapi Papa handsome ah. Papa handsome. Saya tanya Papa apa rahsia handsome, dia cakap, "You nampak tu? Cucu ai." Sebab tu rahsia dia. Nak cakap jin dia. Dia tahu jin saya pun main peranan juga. Okey, saya dah banyak dah naik mulut dah tu. Kita biarkan dia terbakar. Kat Kim. Ayam. Awak tak tahu dik lah. Awak ingat saya boleh jadi Nur Syamno je ke? Saya boleh jadi Walid juga. Kita dah ada sama kok. Tak ada yang tu menu tu dak alih. Kalau cium tu ala-bala menu. Okey tuan-puan, ayam ada dah siap dah. Abang Nazri tester kita macam mana ayam. Jadi bawah. Abang Nazri. Dia pun makan semua. Makan. Tak ada masalah. Abang Nazri kita orang Ganu. Kita campur belaka. Saya nak cakap Ganu boleh tak ada masalah. Saya duduk Ganu berapa bulan? 5 bulan. Tapi gom ada ah. Abang Nazri mana? Keti, Bandar. Jadi kita Perancis ada, Siam ada, dulu lah. Aceh dulu. Kata Pakistan. Ni jauh lagi. Tibet. Bosnia. Kira dia lot of mix lah kita Walid. Bakar pun baju putih tengok. Baju Walid bersih. Tak hangus baju Walid. Walid campur iman. Tengok Walid. Noya ilmu Walid. Jadi jangan digulah. Ni ayah tangi Walid belaka dah. Lah cabut naik mulut. Ada kamera naik mulut. Ada gerak belaka dah. Okey, so nampak. Ayah pun dah makan dah. Mari kita tengok ayah dulu kejap. Kita tanyalah sikit. Patut kata, "Gi ambil tu." Tengok. Ada dah siap. Ayah, sedap tak bihun? Sedap. Ayah terada ayah. Nak saya suap ayah. Boleh? Saya suap. Tak apa. Okey, so ayah ada sini. Okey tak ada apa nyamuk. Ni peluru kita malam ni. Ni balon yang ada singing dengan 300 shot. Kita tengoklah ajak pergi macam mana. Kita riki-riki tempat yang sesuai. Nak pasal tengah ni tak boleh. Aku pergi bawah ni. Dang. Susah. Okey. Jadi Walid kena jaga belakang family Walid. Stay tune guys. Ambil. Walid tengok ayah hangit. Allah hangit. Nampak? Tak boleh. Kalau Walid tak ada tak boleh. Hangitlah ayah. Baru sementara. Adalah. Tu ayah siap dah. Boleh. Boleh. Okey, jom dah. Okey, update semua dah isi perut guys. Okey. Makan kenyang ah. Okey.
Jemput makan. Ha ni anak daddy. Rindunya anak daddy. Awak viral lah ni. This pula doh. Why burgundy? Why burgundy? Why black? Because this pula doh. Lepas tu? White daddy tak edit gini. Lepas tu Lon ni try why black pula. Lepas why burgundy, why black pula. Lepas tu challenge this pula dah. Tak sempat nak kejar. Korang kena buat sebelum trend habis. Aduh, saya baru je post. Post apa? Black pula. Tapi gambar ni saya seorang je ada. Menang saya lah trend ni. Aduh. Jadi jom. Daddy pun post lah. Aku komen dah. Okey. Ni bakar kita. Papa makan kenyang-kenyang papa. 3 kali punya ayam tu sedap. Sedap. Alhamdulillah ayam madu. Okey, so ni air kita ada pizza juga. Kita ada pizza. Sedapnya pizza ni. Pizza apa ni? Krep mayo. Aloha. Hawaii. Okey guys. Ini sos black pepper fast. Sos black pepper fast. Tu je. Oh, sate ayam habis. Tak ada nak makan lagi. Sate Allah Akbar. Sate daging. Makan. Okey. Deh. Bismillah. Alhamdulillah deh Allah. Sedap mah. Bismillah. Very good. Okey. Oh, tak nampak Allah. Seluk. Woi. Salam mukaddimah. Guys, tengok. Allah, kasut tinggi dah. Selamat Hari Raya buat semua penonton. Walaupun korang di mana berada, sorry kalau salah silap. Khilaf saya. Selamat Hari Raya guys. Ui, dalam gelap pun saya. Selamat Hari Raya, okey. Okay guys, so sekarang kita nak pasang yang singing punya. Okay, yang bunyi menyanyi tu. Let's go guys. Tadi seluk banyak, lumpur saja. Akin duduk sini apa game? Kotor selipar kan? Oh, comel. Kita sedang mencari guys, agar dia tak sengit. Tapi mati. Itu, itu. Aduh. Sembat je. Sembat je. Lawa. Asap saja sini, tak nampak. Angle saya ni comel. Comel angle saya. Tapi air saja tadi. Guys tengok. Yo, obel orang dah. Hasil tangkapan hari ini. Ada lagi satu yang last, yang besar punya. Last, okey. Demi konten ni kita akan habiskan. Yang nyanyi, singing. Ada lagi lah ni so. Wah. Bakar sekali. Okey. Bakar bila tu? Oh tu. Seorang kena pergi ni. Pergi. Siapa nak main ni? Aku. Okey. Siapa nak main ni? Tak. Apa? Mainkan ni. Okey, so abang Gatling ni Gatling gun tau. Gatling Ni abang pegang gini. Boh, masuk gitu. Gitu? Ke gini. Gini abang. Cabut doh. Okey abang. Abang pegang macam ni, pegang sebelah. Tangan pegang gini. Tembak. Faham? Boleh. Okey. Saya akan pasang yang ni. Okey, kita dah pasang yang last kita punya. Let's go guys. Oh, buka. Okey, lupalah kita ada lagi satu lah. Yang petok besar. Yang papa cakap tadi. Bapak besar. Wah. Oh ni bedi papan rasanya. Oh ni papan tu. Apa yang gantung?
Hai, apa tak jalan? Bakar pokok. Bakar. Dah. Besar ni. Bakar. Kereta saja. Kereta saja itu. Okey, abang pasang dulu okey. Jadi dulu ni. Kita tengok dulu berdaya abang di mana. Lari. Okey. Patut ke abang mat ready. Ready tak bang? Hala ke jalan, jangan hala ke rumah orang. Ha gitu. Bawa depan sikit, depan sikit. Jangan takut. Ha gitu je. Ke depan sikit bang, jangan tinggi sangat bang. Jatuh ke bawah. Ke depan abang. Bukan tak abang ke depan, tangan ke depan, jangan straight. Lagi. Gitu. Gitu. Cantik. Okey. Tembak. Tembak. Tembak bang. Kereta nak lalu. Weh. Okey, saya kat sini. Ready? So yang ni kita cuba buka macam mana tengok. Lupa dia. Ni budak-budak tak boleh main ni. Budak-budak tak boleh main ni. Ni besar. Papan je. Cuma dia panjang. No. Peluru machine gun. Peluru machine gun terus. Uish. Okey, sini kita buat macam mana ni? Sumbu yang mana Jing? Kan ada bag ada. Kita buka panjang dulu. Jom, let's go. Sini air dah, air. So kita akan main rapat tepi ni lah. Pakai tang. Mic apa tu? Kau kena buka. Tu. Comel tu. Cabut dah tu. Okey. Waya air. Sana. Waya air. Geger ni kita depan sikit lagi. Aking depan lagi Kem. Tepi ni Jing. Tepi ni. Tepi. Rapat beg ah. Gitu. Okey, kita tengok yang okey. Buat rapat beg ah. Comel. Ni bedi raya Cina ni. Mercun raya Cina. Clear. Oh, mantap game. Clear Jim. Hati-hati Jim. Ini rekod mercun terpanjang guys. Jangan pijak. Jangan pijak. Ui. Jangan pijak. Jadi sah. Tak cukup. Kita dah sampai ke penghujung jalan. Okey, kereta. Lagi kereta. Pusing balik. Oi, boleh. Lari mami. Okey. Orang nak lalu. Kereta nak lalu. Tak ada. Oh, ni sibuk dengan kotak pula. Sibuk dengan kotak awak ni. Jauh. Oh, ni gantung tu tak? Jota ni dah. Ya, betul. Okey, so ini rupa dia. Pasal aku mana aku takut zoom. Memang begitu. Takut aku. Oh, kena dah kali gitu. Oh, tu. Ngeleng oh. Dah kau jalan. Geger ni je laju tak?
Gila babi. Lengok. Gila. Sakit lingo. Ui. Banyak buat. Huish. Habis. Tapi dia tidak mencederakan kereta. Dia menempel dia punya stiker. Apa tu? Bungkusan dia. Baik ya. Gila. Oh. Habis merah. Merah. Sapu. Itu dia. Jadi Pasir Mas, saya dah pegang tahun ni. Wih, gila sorry. Oi, kepada warga penduduk Pasir Mas, penduduk Lati, saya minta maaf. Nyapu hotel ni. Saya minta maaf, okey. Salam Aidilfitri daripada saya. Sorry kalau mistake. Saya tak main dah lepas ni. Okey, kita nak kemas sekejap guys. Kita nak kemas, okey. First time saya checking buat konten. Sorry kepada ibu bapa, keluarga penduduk kampung. Ketah ni ketah. Nak tunjuk ke apa? Okey, kita kemas sekejap. Nak pula. Bye-bye.